Oh, ni. Masalah. Pokok durian pun ada. Rumah siap. Dua tiket lah rumah. Ada orang nunggu. Tu view-nya kah. Ke Laut Utara. Ni tempat kelahiran atuk dulu. Di sini ada rumah besar. Rumah gadang. Sinilah atuk dilahirkan dulu. Kecil. Lepas tu kerja membajak sawah, memelihara lembu. Kalau surau, malam-malam pergi ke surau di sebelah. Sekarang dah jadi musola cantik. Dulu surau laut. Tempat mengaji. Kalau petang Khamis, malam Jumaat buat nasi bungkus. Sana kecilnya apa? Laut Utaranya. Oh. Yalah, kau yang di Sabut Laut Utara sekitar ikut saja. Kan? Yang sebelah tu Rawang. Yang ken tu Surau Laut. Tapi yang Laut Utara sebenarnya ikut je lah. Sekitar ke rumah ke bawah. Rumah gadang 1, 2, 3 rumah gadang asalnya. Yang kami dulu satu rumah kamar dia Siacin, dia Siani, sadanya satu rumah gadang jadinya kan. Asalnya dulu rumah gadang tu lah. Tu dah pecah. Mak udah beli tanah di Rawang. Pindah ke Rawang. Dulu mandi nyedi bah. Ada pencuran sana tu. Tidak ada air dia. Tak ada rasuknya dia. Mandi di pencuran tu andi masa ketek-ketek tu. Nyai mata air di senan. Bagalian ke bawah tu. Kadang-kadang waktu tengah mandi itiak di karuannya ya datang. Alah. Kau pokok anu ke? Pokat enggak? Pokat. Oh, tu anak siroi lah tu. Kau sekolah Patang lah ke? Oh, di mana? Oh, di Merdeka. Tu ada dipungut biaya tu enggak? Bayar lalu enggak? Oh, iyalah. Oh, sinan tempat narang ngaji ya. Enggak, bukan di Darussalam kan enggak adalah. Kasum. Dulu kami mengaji di Kumpul di Rawang tu. Hah?